Memiliki sebuah rumah sendiri adalah impian hampir setiap rakyat Malaysia. Bagi golongan B40, rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi juga simbol kestabilan dan jaminan masa depan. Namun, untuk merealisasikan impian ini, mereka sering berdepan pelbagai cabaran. Secara umumnya, golongan B40 ialah mereka yang mempunyai pendapatan isi rumah di bawah RM4,850 sebulan. Dengan beban perbelanjaan harian seperti makanan, pendidikan anak-anak, pengangkutan dan kos kesihatan, tidak mudah untuk mereka menyimpan atau membuat pelaburan besar seperti membeli rumah. Walaupun pelbagai inisiatif telah diperkenalkan oleh kerajaan seperti Program Perumahan Rakyat atau PPR, Rumah Mampu Milik dan Skim Rumah Pertamaku, ramai yang masih tidak tahu atau tidak pasti bagaimana untuk mengakses bantuan ini, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan luar bandar. Selain itu, ada juga isu lokasi dan kemudahan asas. Ada rumah mampu milik yang dibina jauh dari pusat bandar, tidak mempunyai kemudahan pengangkutan awam, sekolah, atau pusat kesihatan. Ini menimbulkan dilema, nak beli rumah yang murah tetapi jauh dari tempat kerja, atau terus menyewa di kawasan yang strategik tetapi tanpa jaminan hak milik. Satu lagi cabaran besar ialah halangan untuk mendapatkan pinjaman perumahan. Ramai daripada golongan B40 tidak lulus permohonan pinjaman kerana pendapatan tidak tetap atau skor kredit yang rendah. Hal ini biasa berlaku kepada mereka yang bekerja sendiri atau dalam sektor informal. Oleh itu, kerjasama pelbagai pihak amat penting. Kerajaan, pemaju hartanah, institusi kewangan dan NGO perlu berganding bahu untuk menyediakan lebih banyak rumah mampu milik. Pada masa yang sama, pendidikan kewangan kepada rakyat perlu dipertingkatkan supaya mereka boleh merancang pembelian rumah dengan lebih bijak. Salah satu inisiatif utama kerajaan ialah Program Perumahan Rakyat atau PPR. Program ini diwujudkan untuk membantu golongan berpendapatan rendah, termasuk mereka yang tinggal di kawasan setinggan. Ia dikendalikan oleh Jabatan Perumahan Negara di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Terdapat dua jenis program di bawah PPR, iaitu PPR disewa dan PPR dimiliki. Semua rumah PPR dibina mengikut spesifikasi perumahan kos rendah yang ditetapkan oleh Standard Perumahan Kebangsaan. Di kawasan bandar, rumah PPR biasanya berbentuk rumah pangsa bertingkat antara 5 hingga 18 tingkat. Di kawasan luar bandar pula, rumah yang dibina lebih berbentuk rumah teres. Setiap unit rumah PPR mempunyai keluasan minimum 700 kaki persegi. Ia dilengkapi dengan 3 bilik tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang dapur dan 2 bilik air. Cukup selesa untuk sebuah keluarga. Rumah PPR juga disediakan dengan pelbagai kemudahan asas seperti dewan komuniti, surau, gerai makan, tadika, taman permainan dan kemudahan OKU. Ia dibina untuk mewujudkan suasana kejiranan yang sihat dan selesa. Untuk layak memohon rumah PPR, pemohon mestilah warganegara Malaysia, berumur 18 tahun ke atas, dan mempunyai pendapatan isi rumah di bawah RM3,000 sebulan. Pemohon dan pasangan juga tidak pernah memiliki rumah sebelum ini. Selain itu, syarat-syarat tambahan juga mungkin ditetapkan oleh kerajaan negeri masing-masing. Bagi yang menepati syarat, permohonan boleh dibuat secara dalam talian melalui Sistem Pengurusan Perumahan Negara atau SPRN. Selain itu, permohonan juga boleh dikemukakan melalui pejabat kerajaan negeri. Untuk maklumat lanjut dan permohonan rasmi, sila layari portal TEDUH di laman sesawang-kpkt.gov.my. Jangan lepaskan peluang ini. Bagi golongan B40, memiliki rumah sendiri bukan lagi sekadar mimpi. Dengan perancangan yang betul dan menggunakan saluran yang disediakan, impian ini boleh menjadi kenyataan.